brushless vacuum cleaner. Tak silap saya dia boleh jadi blower juga. Cuma kita dah tengok. Saya datang dengan bag terbaik lah. Ingat dekat dia datang dengan bag. Bag mudah, portable, kita simpan tu senang. Kita letak dalam kereta pun senang. Tengok kita nak apa di dalam ni. Okey, ni dia bagi manual. Ada dia punya alat untuk cleaning dia. Banyak dia bagi untuk pump. Boleh jadi pump juga ni. Blower, pump, vacuum punya charger. Ini untuk vacuum juga. Ini untuk pump. Napis dia. Tak silap sini spare. Rasa macam ada extra. Okey, betul lah ada. Itu memang spare lah. Ini vacuum dia. Tengok. Itu ni okey. Ini untuk vacuum. Oh, ala-ala blower pen. Boleh buat kipas juga tak? Kita tak pasang tak boleh. Bateri tak ada kan? Press long 3 second. Itu power lagi. Power lagi. Habis lagi satu. Ni kalau nak buat vacuum. Okey, pasang dalam. Okay, ni salah satu mata vacuum dia. Ni kalau kita nak buang mata brush. Terbaik. Kalau kita nak buat blower, kita perlu pasang yang belakang ni. Buka. Buat lipat. Satu dah tu. Memang padu lah. Memang padu ya. Memang padu. Untuk pembelian boleh tekan beg kuning, link di bawah ataupun link di bio. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.